Episod foto, Aiman dan Hujan Emas di Kampung Lama. Petang itu, Aiman dan ayahnya pulang ke kampung lama di pedalaman, tempat ayah dibesarkan. Sudah lama mereka tidak ke sana sejak rumah pusaka ditinggalkan selepas Datuk meninggal dunia. Perjalanan melalui jalan tanah merah yang sempit itu penuh kenangan. Ayah tersenyum setiap kali menunjuk ke arah sawah dan pokok buah yang pernah dijaganya dulu. Dulu, masa ayah sebaya Aiman, ayah selalu main kejar-kejar dekat sini, katanya. Aiman hanya mengangguk, membayangkan betapa meriahnya suasana dulu. Sampai di tapak rumah lama, hanya tinggal tiang kayu dan tunggul tangga batu. Aiman berjalan ke halaman yang dipenuhi bunga liar. Udara di situ sangat segar, dan di tengah laman berdiri pokok jambu besar yang masih berbuah. Ketika dia memetik sebiji jambu, tiba-tiba langit menjadi cerah berkilau dan titisan kecil berwarna keemasan mula turun perlahan-lahan dari langit. Seperti hujan, tetapi bukan air. "Ayah, lihat! Hujan emas!" jeritnya teruja. Ayah menatap ke langit, terpinga-pinga, tetapi tidak nampak apa-apa selain sinar matahari biasa. Aiman menadah tangan. Titisan itu terasa hangat. Bukan berat seperti logam, tetapi ringan seperti cahaya. Sekelip mata, rumput di sekitarnya berkilau dan bunga-bunga liar berkembang mekar. Ayah tersenyum. Mungkin itu cara kampung ni menyambut kita semula. Mereka berdua duduk di bawah pokok jambu, menikmati suasana sunyi dan damai, ditemani cahaya petang yang lembut. Dalam hati, Aiman rasa seolah-olah kampung itu hidup kembali. Bukan dengan bunyi atau orang ramai, tapi dengan kenangan dan kasih yang ditinggalkan generasi dulu. Malamnya, mereka tidur di pondok kecil berhampiran tapak rumah itu. Ketika Aiman hampir lena, dia terdengar suara perlahan berbisik dari luar. "Selagi kasih dijaga, tanah ini takkan hilang sinarnya." Aiman membuka mata. Tiada siapa di luar, hanya angin bertiup lembut, menggoyangkan dedaunan jambu. Namun, dia tahu bisikan itu benar. Hujan emas tadi bukan harta, tetapi tanda bahawa kasih antara manusia dan tanah asal mereka masih wujud. Walaupun masa sudah berlalu lama, keesokan paginya mereka pulang ke bandar. Sebelum menaiki kereta, Aiman menoleh ke arah pokok jambu itu. Kini daun-daunnya berkilau sedikit, seperti masih diselimuti cahaya emas. "Ayah, kampung ni cantik sangat Aiman nak datang lagi," katanya. Ayah mengangguk perlahan tersenyum penuh makna. "Boleh, Aiman tanah yang kita cintai akan sentiasa menunggu kita pulang." Pengajaran, asal-usul dan kenangan tidak pernah benar-benar hilang. Bila kita menghargai tempat dan sejarah keluarga, kita sebenarnya sedang menanam semula akar kasih yang menyuburkan masa depan.